JDT umum penyerang import baharu, Jairo da Silva. Cerita Harimau Malaya dapat liputan media terkemuka dunia. Kelab Johor Darul Tazim, JDT, mengumumkan kehadiran penyerang import baharu, Jairo da Silva dari Brazil. Perpindahan ini diumumkan menerusi satu hantaran di media sosial Johor Southern Tigers yang menyaksikan kelibat Jairo da Silva diperkenalkan secara rasmi sambil menyarung jersey JDT. Jairo yang berusia 33 tahun itu diumumkan sebagai pemain import baharu di bahagian serangan JDT untuk musim akan datang dan dilihat mengenakan jersey bernombor 11 di dalam video berkenaan. Selamat datang ke laman Harimau Selatan, Jairo da Silva, umum JDT dalam sebuah hantaran pada Ahad. Untuk rekod, Jairo menjaringkan 10 gol dan juga melakukan 5 bantuan jaringan untuk membantu Paphos FC muncul juara Liga Cyprus buat kali pertama dalam sejarah kelab tersebut. Selain Paphos FC, Jairo da Silva juga pernah beraksi bersama untuk kelab-kelab terkemuka di Eropah dan Amerika Selatan seperti PAOK Salonika, Greece, Hajduk Split, Croatia, serta Botafogo, Brazil. Cerita Harimau Malaya kini mula mendapat liputan meluas media terkemuka dunia. Skuad kendalian petir Klamovski merekodkan pencapaian cemerlang selepas menundukkan jago Asia Tenggara, Vietnam dengan keputusan 4-0 di Stadium Nasional, Bukit Jalil. Kemenangan bermakna Malaysia itu dibantu dengan kehadiran 5 tonggak warisan baharu buat Malaysia iaitu Facundo Garcis, John Irazabal, Emmanuel Makusie, Rodrigo Holgado dan juga Joao Figueiredo. Kejayaan bermakna pasukan negara mendapat liputan meluas daripada media antarabangsa yang melihat prestasi memberangsangkan skuad Harimau Malaya. Salah sebuah media terkemuka iaitu Sports Center ESPN yang memiliki pengikut sekitar 4.5 juta di laman ke-10 memuji prestasi Holgado dan Harimau Malaya ketika aksi di Bukit Jalil pada 10 Jun lalu. Debut dan gol untuk Rodrigo Holgado bersama Malaysia. Beliau menjaringkan gol pada kemenangan 4-0 ke atas Vietnam dalam kelayakan Piala Asia 2027. Pendatang baru Super League, Kosia Elispor dilaporkan berminat mendapatkan hikmat penyerang baharu Harimau Malaya, Joao Figueiredo. Selepas mengesahkan kenaikan pangkat ke Super League musim 2025-26, jurulatih Kosia Elispor, Selko Inan mula mengenal pasti pemain yang berpotensi menyertai pasukan itu. Kini, Portal Nokta Gazetesi memaklumkan nama Figueiredo berada dalam senarai pemain yang cuba didapatkan kelab yang berpangkalan di wilayah Kosia Eli itu. Sepanjang bersama kelabnya, Istanbul Basaksehir, penyerang berusia 29 tahun itu merekodkan 102 penampilan, 24 gol dan 4 bantuan gol. Meskipun begitu, Kosia Elispor perlu berbelanja sedikit jika ingin mendapatkan Figueiredo. Ini kerana bekas penyerang Gaziantep FK itu masih memiliki baki kontrak setahun. Bekas penyerang kebangsaan, Zakwan Adha Abdul Razak percaya anak tempatan masih memiliki peluang merebut slot Harimau Malaya. Sebelum ini, sesetengah pihak merasa bimbang dengan kehadiran lebih ramai pemain Malaysia yang berpangkalan di luar negara beraksi untuk Harimau Malaya. Ini kerana mereka bimbang jika keadaan ini berterusan, anak tempatan tidak berpeluang mewakili skuad kebangsaan di peringkat antarabangsa. Zakwan melihat kehadiran pemain baharu ini dari sudut positif. Ini kerana pada hemat beliau, mereka membantu menaikkan standard pemain tempatan. Apabila pemain tempatan sudah tahu tahap yang perlu dicapai, maka tiada masalah bagi mereka bersaing merebut tempat dalam skuad Harimau Malaya. Jika tiada pemain tempatan, inilah adalah Malaysia. Saya pasti akan ada pemain tempatan akan dapat beraksi selepas ini,